Fatimah, kau tengok aku sekarang. Alang-alang menyala perkasa, biar sampai ke Pangkalengan. Dapatkan Jazli di pasaran sekarang. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mami, ini kasih. Dan ini kawan dia, Fatin. Oh, cantik. Sebab tu Adam terpikat. Sayang. Silakan. Duduk. Mami nak tahu tak? Kalau Mami nak tahu, Kasih ni perempuan yang paling susah sangat Adam nak tackle. Mami bayangkan, first time Adam jumpa Kasih ni, Adam terpaksa pergi rumah dia. Adam terpaksa jumpa mak dia, semata-mata nak bagi tahu yang Adam ni serius. Baguslah tu. Kita ni Kasih dengan lelaki kedelah jual mahal. Macam uncle nak dapatkan aunty dulu. Mami backup Kasih ke tu? Mestilah Mami kena backup perempuan. Kasih ni cantik. Nampak baik. Cantik. Mesti di luar sana ramai yang sukakan Kasih. Tak. Kalau boleh Kasih, kenalah cari lelaki yang terbaik. The best man win. Mami. Yelah. You, kalau tak pandai jaga dia, duduk, okey? For sure, yang dekat luar sana, ramai yang nak kat dia. Okey, thank you tau awak tau. Okey. Thank you. Baik, elok tau. Okay, Assalamualaikum. Bawa kereta elok Bye. Sumpahlah. Kau nampak tak macam mana dia layan kau tadi? Dia layan mother dia. Memang gentle tahap kawan. I'm impressed. Ya, kan? Dia selamba je layan aku macam tu depan mak dia, weh. Aku ada record tau. So, conclusionnya dia memang serius dengan kau. Aku nampak yang dia angah gila kat kau. Dia layan kau macam princess tu. Kan? Ish, tu pasal aku cair. Kau bayangkanlah, baru berapa hari kenal, dia dah nak jumpa mak aku, nak buktikan dia serius punya pasal. Yeah, so hot. Weh, orang galah depan mata. Apa lagi? Go girl, kau kena tunjuk dekat A